Zakat banyak mana kena keluarkan? Okey, bila kita cakap pasal emas, mesti kita akan auto fikir pasal zakat. Jom saya terangkan berapa dan bila kita kena bayar zakat emas simpanan. Untuk zakat emas simpanan, akan ada dua syarat wajib yang bila kita wajib untuk bayar zakat. Okey, pertama adalah dah cukup haul. Cukup haul ni bermaksud kita dah simpan emas tersebut selama setahun. Dan yang kedua, cukup nisab. Bermakna kita dah simpan emas tersebut sebanyak 85 gram. Jadi bila dah cukup dua-dua syarat ini, barulah kita wajib untuk bayar zakat emas. Sebagai contoh, Tuan Puan dah simpan 10 dinar bersamaan 42.5 gram dan juga Tuan Puan ada 50 gram gold bar seperti ini. Okey, bila total up dua-dua ini bersamaan 92.5 gram. So ini dah lebih 85 gram. Kalau Tuan Puan dah simpan dua keping ini selama setahun dan lebih, yes, Tuan Puan wajib untuk bayar zakat. Tetapi kalau Tuan Puan baru simpan dua keping ini selama 5 bulan, belum lagi jatuh syarat wajib untuk Tuan Puan bayar zakat. Contoh yang kedua, Tuan Puan ada 5 dinar. 5 dinar ni bersamaan 21.25 gram dan juga Tuan Puan ada 10 gram gold bar. Tuan Puan simpan dua keping ni, iaitu 31.25 gram selama setahun setengah. Jadi dekat sini Tuan Puan belum lagi wajib untuk bayar zakat emas. Jadi kat sini faham kan? Bila dah cukup dua-dua syarat wajib tersebut, barulah Tuan Puan wajib untuk bayar zakat emas. Tak banyak pun, hanya 2.5% daripada total gram emas yang kita dah simpan. Tak perlu risau dan tak perlu takut untuk bayar zakat bila kita dah simpan emas. Sebab apa-apa simpanan pun, kalau dah cukup haul dan nisab, kita wajib untuk bayar zakat. Jadi bagi Tuan Puan yang berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bantu Tuan Puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.